Ada playground baru buka dan the best is dia sekali dengan family go-kart. Ini dia Kinzoland The Mines yang baru je buka. Kita orang pergi waktu opening hari tu. So dapatlah tengok tarian singa kejap. Katanya one of the biggest playground yang ada dekat Lembah Kelang sekarang. Paling special dia ada go-kart ni. Dia tak adalah real go-kart tapi memang sesuai sangat untuk family, untuk kanak-kanak. Walaupun tengok macam ni slow tapi once kita ride rasa laju juga tau. Tambah pula tempat dia siap ada safety briefing. Lepas tu ada props, korang boleh bergambar macam racer sebenar. Dia punya kereta ada dua jenis, untuk duduk seorang ataupun parents boleh naik dengan anak juga. Sebelum naik dan pakai helmet, kita pakai hair cover ni dulu. So tak adalah helmet tu masam. Kalau naik dengan anak jangan risau sebab dia orang bagi padded jacket ni untuk anak. Kalau dah siap macam ni lah rupa dia. Untuk main go-kart ni dia ada limit 8 minit per session. Tapi kalau korang nak main unlimited ni dekat playground ni, ada slide, ada obstacle. Slide dia pun ada macam-macam jenis, yang rendah macam ni sampai yang tinggi ataupun yang pelampung macam ni. Sementara tunggu anak-anak main, kita boleh duduk dekat sini makan-makan. Dekat sini ada Deli Fresh juga. Dekat tempat tunggu ataupun tempat makan ni ada CCTV monitor. So tak payahlah kita nak follow anak tu, penat juga. Playground ni baru sangat-sangat buka, so korang boleh try dekat Kinzoland, dekat The Mines. Harga dia macam ni.